Okey, macam ni lah dia punya rupa. Okey kan, aku nak tunjuk cara pasang hook dekat SP Kicker Frog daripada Tachi ni. Okey, dia punya matel, dia punya hook ni saiz 2. Saiz 2. Okey, mula-mula sekali kita ukur dulu. Kita ukur, lepas tu make sure dia nak kita keluar sikit je. Okey, macam ni Mula-mula sekali kita cucuk. Make sure tengah-tengah tau. Kita cucuk. Cucuk SP ni dengan hook. Lepas tu kita tarik ke bawah macam ni. Kita tarik dia. Lepas tu kita pusing pusing macam ni. Lepas tu kita ukur lah dia. Ukur macam ni Cucuk dia sampai dia tembus ke atas. Tembus ke atas macam ni. Okey dah. Settle. Kita dah boleh pakai kita punya SP Kicker Frog ni.